Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di Hospital Cyberjaya, Hospital Cyberjaya. Okey, ini pintu masuk ni, pintu masuk utama lah ni. Pintu masuk utama. Kita mula daripada pintu masuk utama ke lobi utama lah. Lobi utama sebelah kiri kita ni. Sebelah kiri ni lobi utama, ni. Ni lobi utama. Ini parking Parking kereta. Dia ada parking bertingkat. Ada parking bertingkat. Okey. Farmasi Pandu Lalu. Oh, ni farmasi Pandu Lalu. Sebelah kiri kita ni. Balai Pelawat sebelah kanan. Sebelah kanan ni Balai Pelawat. Balai Pelawat, Asrama Jururawat sebelah kanan. Okey, ni parking bertingkat ni. Parking bertingkat. Sebelah kanan ni jalan keluar untuk kedua lah, pintu kedua ni. Pintu kedua ni. Okey. Kita buat pusingan tawaf Hospital Cyberjaya. Kat sini pun boleh masuk juga. Untuk parking bertingkat. Kalau terus ni Pejabat Selenggara Pengurusan Sisa. Okey. Farmasi Logistik. Okey. Farmasi Logistik. Sekarang sebelah kiri, ni dia Jabatan Forensik. Kalau ambil mayat, jenazah ni, van jenazah ni, Dewan Bersalin. Ni sebelah kiri ni Dewan Bersalin. Dewan Bersalin. Okey, Dewan Bersalin. Okeylah. Kecemasan. So, cukuplah kita bertawaf di Hospital Cyberjaya. Allahu a'lam bissawab.